Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada channel saya. Hari ini saya ada satu buah cerita yang saya dapatkan daripada negara Mexico. Okey, sebelum kita ke konten hari ini, marilah kita bersama-sama selawat dan istighfar selalu agar kita sentiasa dirahmati Allah. Kita intro dahulu. Ceritanya bermula macam ni. Ada satu orang bodoh yang kita bagi nama bodoh ni Chicharito. Okey, pada suatu hari ni, dalam situasi dalam kelas dia ni, Chicharito dia tiba-tiba buat macam ni. Dia tengok tidur kan, dia tiba-tiba sedar. Dia kata, "Fuh, pergi mu daripada pandangan aku. Pergi mati mu." Dia kata lagu tu. Bila dia tersedar je, tiba-tiba semua murid-murid dalam kelas tu semua tertumpu ke arah dia. Sebab dia tengah sesi pembelajaran. Dia pun berasa malu dan segar sebab dia ngega kan. Dia kata, Fuh, pergi mu daripada pandangan aku. Pergi mati mu." Padahal cikgu dia pun tanya lagu ni, Chicharito, awak tidur ke? Chicharito pun kecek lagu ni, "Maaflah cikgu, saya terlelap mata. Macam saya tak perasan, tersedar pun." Cikgu pun dengan nada gurih kecek lagu ni, "Awak ni kalau awak tertidur, tak mungkin mimpi, mesti awak tidur ni." Dia pun malu dengan sengih-sengih. Dalam keadaan dia sengih-sengih lagu tu gitu, dalam hati dia tak tenteram. Sebab sekali kebelakangan ni, semenjak 3 ni, dia sama bermimpi benda yang sama, tempat yang sama, dalam kelas yang sama, waktu yang sama, dan cikgu yang mengajar, dan mimpi benda sama-sama beroleh-oleh kali, tapi tak tahu apa mimpi tersebut. Dia tak ada nak describe gapo mimpi dia. Dia cerita mimpi tu pasal gapo. Setiap kali dia bangun tidur, sedar bila ngegal, badan dia akan terus menggigil, ketak-ketak. Sebab dia macam ada ketakutan lah, macam kena kerja sesuatu pun boleh jadi, ataupun ditakutkan sesuatu pun boleh jadi. Lepas dia dari hati dia tengah memikir gapo aku mimpi ni, tengah gigi menggigil badan dia tu. Sains meja ni pernah gini, kita bagi nama sains meja ni, kita bagi nama Santiago Gimenez lah. Sebenarnya dua-dua orang Mexico kan. Santiago Gimenez pun tanya lagu ni, "Oh, Chicharito, mu mimpi ngeri lagi ke?" Dia tanya orang sebelah dia, orang semeja dia. Chicharito pun kata gini, "Laki mimpi benda sama. Benda tu berulang-ulang kali. Aku tak ada nak describe apa maksud mimpi tu. Kenapa mimpi tu terjadi, aku tak ada nak describe. Jadi setiap kali aku sedar je, badan aku menggigil lah." Tambah cerita lagi, lepas dah dia sedar daripada ngegal kan, dia akan jadi tengok apa-apa tentang mimpi tu. Dia jadi lupa apa aku mimpi gitu. Jadi sebab kelupaan tu jadi ketakutan lah. Jadi Santiago Gimenez bertanya, ada masalah secara mimpi mu ni? Apa kata mu balik sekolah main ke aku? Tiga Chicharito bertanya lah, Gimana benar? Kita pergi pasar Sonora. Jawab Santiago, "Pasar Sonora bukan pasar tu tahyu-mahyu ke? Bukan pasar tu molek untuk orang-orang macam mu. Mimpi hok tak boleh nak describe ni. Mimpi hok mu tertanya-tanya." Jadi Chicharito pun ayat lagu ni, "Bahasa aku pergi ikut mu. Pasal lagu tu mu nak pergi." Okey, untuk pengetahuan awak, pasar Sonora ni ia berada dekat Mexico City. Nanti saya akan letak visual dia macam mana tempat dia alik ni. Ia sebuah tempat yang kita boleh gambarkan untuk mensyirik kepada Allah lah. Tapi Mexico kan kebanyakan ia Kristian kafir kan, jadi saya banyak agama. Di situlah awak boleh jumpa benda-benda mensyirik kepada Allah, macam patung voodoo ke, macam benda-benda nak sihir orang ke, korok ke, minyak-minyak untuk larikan jualan ke, untuk cermin muka ke, macam-macam itulah. Seangkatan dia lah untuk syirik kepada Allah lah.
Jadi kak apa tu, lepas dah Santiago dengar cerita kecil laut tu kak, Santiago pun tak cari kat mu lah. Muka aku ajak dah, aku bagi dah kepahaman gitu, jalan penyelesaian, cara untuk kita selesaikan masalah. Tapi untuk segi kak, ia pun tak cara. Bila dengar bila cerita itu, tengok zaman ke Santiago dekat adik kecewa, dia pun nak lagu ni. Sebenarnya dah lebih aku nak ada Patu Mary. Patu Mary tu nanti saya tak gambar lah sebelah ni. Contohnya Patu Mary tu untuk pengetahuan awak, secari itu ni semua bawa Patu Mary ni ke mana-mana dah lebih ya. Patu Mary tu dalam saya kecil apa dah. Jadi mak lah untuk dah lebih ya. Dia bawa ke mana-mana ya, berdepan kepada patung tu, berpergi kepada patung tu untuk dia selamat lagi mana-mana, macam tangkal lah, macam azimat gitu lah. Dia bukan pergi kepada Allah dah, bukan saya kapi kan. Tadi saya pergi kepada patung Mary tu, bukan saya dah cari tu, pergi kepada patung Mary tu, beranggap bila aku bawa ya patung ke mana-mana ni, kecelakaan tidak akan cetuh aku, tidak akan mengundi kepada aku. Macam itulah cerita dia. Lama kelamaan hari demi hari, bulan demi bulan, minggu demi minggu, dia tetap bermimpi benar sama, walaupun dia berpergi pada Patu Mary. Maknanya Patu Mary itu tak jadi apalah. Jadi dia pun mikir-mikir, mungkin aku patut dengar gapa Santiago suruh aku pergi pekat pantai pula pasal Sonora tu. Jadi dia membuat satu keputusan yang lagi ke pasar Sonora tu buat seorang diri. Lepas habis dia waktu sekolah dia, lepas bunyi waktu sekolah ya habis, dia pun gila jalan kat pasar Sonora buat seorang diri. Dia tu balik sekolah, dia tahu je aku Santiago gimana tu, takut Santiago nyanyi dia lah kata mula-mula mu tak percaya, patut lah mu giguk. Tu lah mu tak cek aku sangat. Contoh takut Santiago kecil lagu tu lah. Sejarah itu pergi jalan gedok-gedak sampailah kat pasar Sonora tu. Pasar Sonora tu besar. Dia pun berdirilah dekat depan satu kedai kecil dah kedai tu. Dia pun tunggu depan tu. Macam kedai tu close. Itu dekat papai pintu tu tulis close. Dalam bahasa Malaysia kita tak tahu lah. Dia tulis close. Dia pun tunggu. Moga secara itu beranggap mungkin penjual tu, pemilik kedai tu pergi maki ke apa ke gitan dah. Jadi apa tunggulah sementara. Tunggu. Marilah seorang atuk. Rupanya atuk tu pemilik kedai tu. Atuk pun kata gini, "Dik, awak agak pusing ni. Awak cari apa? Awak budak lagi. Awak mana? Boleh macam ni tanpa bimbingan orang tua lah, muka budak ke." Tu kak, cerita pun cerita lah sebab dia daripada awal sampai habis kepada atuk tu. Atuk pun bagilah solusi macam ni. Atuk pun ayat lagu ni, meh masuk ke kedai saya akan bagi awak satu bagi untuk awak menyelesaikan masalah awak, untuk masalah awak dapat loan ni lah. Bila Santiago pula cari tu masuk kedai tu, pocik tua tu dia bagi satu patung yang berkepala tengkorak, berjubah hitam, berkepala tengkorak. Ukuran kecil je. Dia pun bagi kau cerita kata kalau awak pergi patung tu nanti mimpi tu tak akan mari lah dekat awak. Sama dah. Cerita itu pangguk pergi pun balik. Keesokan harinya time dia duduk dari kelas macam biasa, dan patung korok tu ada dah lebih ya tu. Tiba-tiba Santiago gimana pun mari. Dia pun duduk jali-jali pun tengok orang lebih cerita ada patung tu. Dia pun tanya, cerita mungkin kedai apa? Pergi pasar Sonora ke mari? Lepas tu kat cerita tu pun kata, lah aku pergi mari moga masalah tak selesai lagi kan. Bila aku pergi siapa tu ada orang tua ni yang menyarankan aku untuk pakai patung korok ni. Jadi aku ambil lah, bawa. Mungkin tak apa jadi apa,
jalan penyelesaian untuk aku ni. Dah hari yang sama juga. Macam biasalah. Cerita itu pun tertidur dalam kelas ya. Tunggu tidur tiba-tiba cerita jerit nepek. Ya, nepek dah keadaan pasal kuyuk. Pun dulu nitik atas dahi dia sampai bawah. Jadi kak dia kejut. Ya pun tu ambil patung kau tu you pun teruk. Jadi saya hok dalam kelas dah cikgu pun terkejut lah. Apa mu ni tiba-tiba duk ngajar duk belajar saya pembelajar dia tiba-tiba mu kejut gini buat apa? Ya pun ya. Oh mimpi tu sangat menakutkan. Aku takut sangat mimpi tu. Jadi kak ya pun tu ambil beg yo patung tu yo teruk lah. Yo capok ke dia dalam kelas tu yang ambil beg yo tu balik rumah. Cikgu pun tak ada nak kejar muka budak lagi laju. Lepas tu kat siapa rumah tu dia pun terus balik rumah. Siapa rumah keesok harinya saya ragu pun tunggu mana cerita hari mari ni. Tunggu dekat berminggu-minggu cerita tak ada sekolah. Cikgu pelik. Cikgu panggil lah jumpa cikgu lah guru kelas tu. Dia pun tanya, cikgu apa cerita lama tak main sekolah? Oh, cikgu lupa nak ayah kosek awak kan. Patut saya lek dia kelas tapi awak sore mari tak awak terus sampaikan dalam kelas dah. Gini ceritanya. Apa cerita ada mari 2 minggu lepas tu. Selepas kejadian cerita ngam nepek kan. Dia tu balik rumah. Jadi apa je pemain lah jumpa cikgu dia kata lagu ni cerita ni ada masalah gangguan mental. Jadi dia masuk ke hospital gila, hospital psikiatri gitu kan. Bila dengar je gitu Santiago pun kejut. Tak dapat berkata apa-apa. Terkesima lah. Muka saing ke. Jadi kak, dia pun kata relatif. Patutnya cerita tak boleh tahu pun pasal mimpi tu. Ya lagi baik dia tak usah abaikan mimpi tu. Just buat dono je. Sebab kalau dia dapat tahu mimpi tu, ginilah akibatnya. Jadi macam tu lah cerita dia. Tamatlah sudah. Okey, menarik ke cerita hari ni kan. Berkenaan seorang budak yang dihampiri mimpi yang menakutkan. Dia mencari cara dia pergi ke pasar Sonora tu. Bila dia dapat mimpi dia apa dia dapat tu, tiba-tiba dia jadi gila. Mental dia terganggu mental dia, menyebabkan dia masuk buat gila. Jadi sayang dia kat Santiago Meneh pun sedih lah dengan kisah macam tu. Jadi sebelum saya tinggal ke cerita ni, video ni, bolehlah saya like, komen, subscribe dan saya Putra. Assalamualaikum.